Ini Firas, dah minggu terakhir. Cikgu rasa awak dah prestasi awak dah meningkat. Hari ini cikgu akan bagi latihan yang susah sikit, iaitu susun perkataan menjadi ayat yang betul berdasarkan gambar. Cikgu nak tengok keyakinan awak dan kefahaman awak sepanjang sesi yang kita telah belajar ni. Jadi cikgu akan bagi masa untuk awak buat. Boleh? Dah. Boleh try, Firas. Soalan 1. Apa tu? Datuk sedang buat apa tu? Bertongkat. Ke kedai. Kedai, ya. Selepas bina ayat kena ada tanda titik, ya. Baju. Okey. Terusnya saya menolong ibu. Sedang buat apa tu? Menyapu sampah, ya. Tu. Cuba tulis. Saya menolong ibu menyapu sampah. Baik. Lepas tulis ayat kena buat tanda titik, ya. Betul. Okey, last sekali. Apa ni? Sungai. Air. Ni kena mula ayat dengan air sungai. Air sungai. Itu apa? Jernih dan bersih. Ya. Berdasarkan pemerhatian cikgu, awak dah boleh berkeupayaan untuk membaca dan menulis ayat mudah. Sepanjang sesi kita, daripada awak tak pandai membaca dan hari terakhir ni awak dah boleh membaca dan menulis ayat. So cikgu harap awak lebih banyak membaca lah lepas ni. Boleh? Boleh, Firas? Okey, baik. Terima kasih untuk hari ni. Kita jumpa lagi.